Universiti Malaysia Kelantan UMK sentiasa komited melahirkan graduan yang bukan sahaja memiliki kecemerlangan akademik, malah mempunyai nilai kepimpinan, keusahawanan, kreativiti dan keprihatinan sosial yang tinggi. Sebanyak 28 anugerah dipertandingkan pada AIS 2026 bertemakan warisan Nusantara yang merangkumi 7 teras pembangunan pelajar, antaranya sukan, kebudayaan, kepimpinan, khidmat komuniti, pengucapan awam, keusahawanan dan daya usaha serta inovasi. AIS 2026 adalah sebuah medan pengiktirafan terhadap usaha mahasiswa yang telah mengharumkan nama universiti melalui kepimpinan, keusahawanan, kebudayaan, kesukarelawanan, sukan dan pelbagai bidang pembangunan diri.